Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haisi yaumun wa lailatun. Dan bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Dan bermula sebanyak-banyak haid itu 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan bermula kebiasaan haid itu 6 atau 7 hari. Wa aqullun nifasil lahdatun. Dan sekurang-kurang nifas itu sekejap mata. Wa aksaruhu situna yauman. Dan bermula sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan bermula kebiasaan nifas itu 40 hari. Wa aqallut tuhri baina. Dan bermula sekurang-kurang suci antara dua. Haidataini khamsata asyara yauman. Bermula 2 haid itu 15 hari. Wala hadda li aksarihi. Dan bermula tidak terbatas masa suci. Cukup. Surat. Dan bermula sekurang-kurang haid itu 1 hari 1 malam. Bagi buang sekurang-kurang haid adik kawanku 1 semalam. Ya baca di siwal malam. Dan bermula sebanyak-banyak haid itu 15 hari. Berarti banyak haid berarti 15 hari. Dan bermula sekurang-kurang nifas itu sekejap mata. Berarti memang aku sekejap mata kau tak gerik mata lagi orang. Dan sekejap mata tiba terbit habis tu. Nah. Cukup. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat khamsata asyara di dalam kitab Awamil nok kepadu pas wa aqallu haidi wa aqallu kepunya irab haidi ga pas
Intang teh dun tanyang baron aku. Nye dan dayang turah kayak baju tu bak kon turah dayang oh ju buka iran tepu makna di selelehi nyan dari akharu rata Oh, kita lu. ha Mudulih hino aktaruhu khamsata asyara yauman. Ya kan? Nebuh makna bermula sebanyak-banyaknya hari itu 15 hari. Ya kan? Nah, jadi yang perlu tanya makna sebanyak-banyaknya dari mana itu bi? Menyok kasrun kan banyak tok makna ni. Ino kalau bukan aksaru sebanyak-banyak. Pandai dibin makna sebanyak-banyaknya. Nah, ingat tunggu Hana bukan wa aqallul haidhi dan bermula sekurang-kurang haid tanya kan yang tadi pulih danyo munyo kalimat yang hana tanda ta'nih banyak mutakar deh munyo kalimat yang hana tanda ta'nih maka kalimatnya merupakan kalimat muzakkar. Oke? Oh, itu. Oh, berarti munyo ka'oyu munyo haidhinya kalimat muzakkar. Berarti surah muhi bauragam. Bukan. Tunggu surah mentang kan kiban fum surah isim mufrad isim tasniyah isim jamak ngon jamak isim mufrad kiban surah isim tasniyah kiban surah jamak kiban surah tasniyah kiban surah muzakkar kiban surah mentang menjadi enggak beres.
Masjid tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.